Hari ni saya nak share dekat tuan-puan tips dan trik bila tuan-puan jadi penyimpan emas. Yang nombor 3 tu ramai orang tak tahu. Kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan di masa akan datang. Yang pertama, bila kita simpan emas, pastikan dapat emas fizikal. Bukan kita hanya dapat nombor sahaja. Hanya tengok nombor dan sebagainya lah. Emas yang terbaik adalah emas fizikal. Emas yang kita boleh pegang dekat tangan. Yang kedua, bila kita simpan dalam bentuk emas, kita kena konsisten. Konsisten menabung dalam bentuk emas. Siapa yang konsisten, dia yang akan nampak hasilnya. Tuan-puan fokus kepada pertambahan gram. Jangan tengok harga, sebab harga emas tak pernah murah. Dan yang ketiga, bila jadi penyimpan emas, kita menabung emas dengan ilmu. Sebab bukan emas yang mengkayakan kita, tetapi ilmu emas itu sendiri. Saya nak cadangkan dekat tuan-puan untuk baca buku daripada guru emas saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu buku Wang Emas. Dalam buku ni, dia ada 20 kelebihan kita menabung emas berbanding kita buy low, sell high. Buy low, sell high. Itu sahaja tuan-puan. Nak lagi banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.